Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Zahira binti Usyak sebagai pengacara dalam rancangan Bicara Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fakri Azizi bin Abdullah. Saya sebagai wakil pelajar dari Sekolah Menengah Seri Permai. Hai, Assalamualaikum. Saya Dia Batrisya binti Muhammad Arsyad. Saya sebagai Cikgu Batrisya, iaitu Guru Kaunseling di Sekolah Menengah Seri Permai. Assalamualaikum, saya Nurdia Dahia binti Yusri. Saya sebagai Puan Dia, iaitu Wakil PIBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hakimi Mehmet Suhaimi sebagai Doktor Hakimi, iaitu pakar psikologi pendidikan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Natasha Nabilah binti Ruzaidi. Saya sebagai Puan Natasha, iaitu Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih buat semua penonton yang setia bersama kami dalam rancangan Bicara Madani dan saya Nur Zahira binti Usyak, pengacara anda pada hari ini. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu isu yang semakin mendapat perhatian masyarakat, iaitu isu buli dalam kalangan pelajar. Berdasarkan laporan semasa, jumlah kes buli di sekolah dilihat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 sahaja, lebih 7,000 kes buli dilaporkan hanya sehingga bulan Ogos. Buli bukan sekadar melibatkan perbuatan fizikal seperti menolak, menampar atau memukul, tetapi turut merangkumi buli verbal, cyber dan emosi yang memberi kesan mendalam terhadap bangsa. Ramai pelajar yang terjejas mengalami tekanan, kehilangan keyakinan diri dan ada yang akhirnya menjauhkan diri daripada sekolah. Fenomena ini bukan sahaja menggugat kesejahteraan pelajar, tetapi juga boleh menjejaskan keharmonian dan keselamatan dalam persekitaran di sekolah. Namun begitu, dalam konteks masyarakat madani yang kita impikan, komunikasi berkesan memainkan peranan yang amat penting. Melalui komunikasi yang baik sama ada antara pelajar, guru, ibu bapa atau pihak sekolah, kita dapat membina suasana yang penuh empati, saling menghormati dan berdaya mendengar. Justru itu, bagi mengupas isu ini dengan lebih mendalam, saya amat berbesar hati memperkenalkan tetamu-tetamu jemputan kita pada hari ini yang datang daripada pelbagai latar belakang dan pandangan, dan mereka masing-masing akan berkongsi pendapat, pengalaman serta cadangan mereka dalam usaha membanteras gejala buli di sekolah. Bagi memulakan segmen kita pada hari ini, kita akan ke segmen yang pertama, iaitu segmen bersama Wakil Pelajar. Bersama saya, Fakri Azizi, Wakil Pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Permai. Baik Fakri, boleh kamu memperkenalkan diri kamu? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fakri Azizi bin Abdullah. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Seri Permai dan saya juga merupakan seorang wakil pelajar. Baiklah Fakri, apa pendapat Fakri tentang isu buli di sekolah? Adakah ia semakin serius ataupun semakin terkawal? Boleh Fakri memberikan pandangan? Terima kasih Puan Zahira atas soalan tersebut. Saya wakil pelajar berpendapat bahawa isu buli dalam kalangan sekolah masih perlu diberikan perhatian yang serius oleh semua pihak. Walaupun isu buli ini telah dilakukan pelbagai cara untuk mencegahnya oleh pihak sekolah dan kerajaan. Saya berpendapat juga bahawa isu buli ini berlaku dalam pelbagai bentuk, secara halus dan sukar dikesan. Dahulu, kita sering mendengar bahawa isu buli melibatkan fizikal, iaitu pelajar dipukul, ditolak dan juga ditampar. Namun sekarang bentuk buli dah semakin berubah, iaitu banyak melibatkan emosi dan juga buli cyber, di mana pelajar didedahkan dan juga diremehkan oleh kata-kata kesat, menyebabkan maruah pelajar tercemar. Di dalam media sosial pula, pembuli mendapat peluang untuk menyebarkan gambar atau video tanpa kebenaran, menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi
dan juga rasa direndahkan. Saya juga dapat melihat antara punca utama kes buli ini berlaku, iaitu pengaruh rakan sebaya dan juga keinginan untuk menunjukkan kuasa atau populariti. Terdapat juga pelajar yang rasa dirinya hebat apabila merendahkan orang lain tanpa menyedari tindakan tersebut dapat menjejaskan emosi mangsa. Mangsa akan berasa tertekan dan juga mengalami tekanan emosi sehingga menyebabkan kemurungan dan malahan menyebabkan kematian. Namun, saya mengakui bahawa pihak sekolah semakin peka dengan isu ini. Contohnya, mengadakan kempen anti-buli seperti ceramah dan juga program sekolah tanpa buli. Kempen ini perlulah dilakukan secara berterusan agar kes buli dapat menurun dalam kalangan sekolah. Terima kasih Fakri atas perkongsian yang begitu menarik. Saya akan menanyakan soalan yang seterusnya. Pada pendapat Fakri, sekiranya Fakri melihat rakan Fakri dibuli, apakah tindakan yang Fakri akan lakukan? Bolehkah Fakri berkongsi dengan kami semua? Jika saya melihat rakan saya dibuli, perkara pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan keselamatan diri dan juga keselamatan mangsa. Saya juga akan menenangkan keadaan tersebut dan menghentikan dengan baik tanpa melakukan kekerasan atau menimbulkan kekecohan. Saya yakin bahawa membalas dengan kekerasan hanya akan menyebabkan keadaan lebih buruk. Sekiranya pembuli enggan berhenti atau keadaan menjadi tegang, saya akan memanggil guru bertugas atau warden untuk campur tangan. Saya wakil pelajar bertanggungjawab memastikan keadaan tersebut tidak berlanjutan dengan apa jua sekalipun. Akhir sekali, saya sebagai wakil pelajar berpegang kepada prinsip tiada siapa yang boleh dilakukan dengan kejam atau dihina. Kita tidak mengira rupa, status dan juga latar belakang. Kita semua sama dan berhak merasa dihargai dan disayangi. Terima kasih Fakri atas perkongsian anda pada hari ini. Sekian sahaja segmen kita pada hari ini dan kita akan ke segmen yang seterusnya. Fakri, kenapa awak membuli? Saya membuli kerana saya pengaruh oleh rakan sebaya. Sebab jika saya tak membuli, mereka akan menganggap saya pengecut atau lemah. Awak tahu kan perbuatan ini perbuatan yang tak baik? Saya tahu doktor, tapi saya ingin mendapatkan lebih ramai kawan. Tidak, dengan cara macam ni, awak buatkan mereka takut untuk datang ke sekolah. Ni, saya nak tanya lagi. Awak ada masalah keluarga ke di rumah awak? Saya mempunyai masalah keluarga sebab keluarga saya hanya selalu bergaduh di depan saya menyebabkan mereka tidak sayang dan mereka mengabaikan saya. Oh, saya faham. Tak apa Fakri, awak boleh berkongsi dengan rakan awak, dengan saya, dengan guru-guru kaki tangan di sekolah ini. Jadi awak tidak perlu menampung beban itu berseorangan. Saya bertolong. Terima kasih doktor, saya janji saya akan berubah. Baik Fakri. Sekarang ini, kita berada di segmen psikologi bersama saya Dr. Hakimi. Bolehkah doktor memperkenalkan diri doktor? Saya Dr. Hakimi daripada Hospital Seri Permai. Saya telah pun berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang ini. Baiklah doktor, saya mempunyai satu soalan untuk doktor. Apakah kesan jangka panjang buat mangsa buli sekiranya tidak diberikan intervensi awal? Terima kasih ke atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, isu ini amat penting dari sudut psikologi. Buli memberi kesan yang sangat mendalam terhadap mangsa, terutama jika mereka tidak mendapat sokongan atau rawatan awal. Yang pertama, mangsa biasanya akan mengalami masalah keyakinan diri yang rendah. Mereka mula mempercayai kata-kata negatif yang dilemparkan oleh pembuli seperti lemah atau tidak berguna. Lama kelamaan, mereka melihat diri sendiri sebagai individu yang tidak berharga. Ini boleh menjejaskan cara mereka berfikir, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain.
Yang kedua, dari segi emosi, mangsa berisiko mengalami kemurungan, kebimbangan dan gangguan tekanan pasca trauma PTSD. Tekanan emosi yang berpanjangan boleh menyebabkan mereka sukar tidur, hilang selera makan dan mudah marah atau menangis tanpa sebab. Dalam jangka panjang, mereka mungkin membawa trauma ini hingga dewasa. Selain itu, dari aspek sosial, ramai mangsa buli menarik diri daripada persekitaran. Mereka takut bergaul, tidak percaya kepada rakan dan sukar membina hubungan baru. Akibatnya, mereka menjadi terasing dan berasa keseorangan. Akhir sekali, buli juga boleh menjejaskan prestasi akademik. Pelajar yang dibuli biasanya hilang motivasi, sukar menumpukan perhatian dan berasa tidak selamat di sekolah. Ini menyebabkan pencapaian mereka merosot dan semangat belajar hilang. Yang paling membimbangkan, dalam kes yang lebih serius, mangsa mungkin mengalami pemikiran untuk mencederakan diri sendiri atau melakukan tindakan agresif terhadap orang lain. Hal ini berlaku apabila tekanan emosi sudah tidak tertanggung dan mereka berasa tidak ada jalan keluar. Sekian saja daripada saya. Menarik sekali perkongsian doktor. Tetapi saya mempunyai satu lagi soalan. Apakah cadangan doktor dalam memperkenalkan pendidikan emosi dan kesihatan mental di sekolah? Saya sangat menyokong usaha untuk memperkenalkan pendidikan emosi dan kesihatan mental di sekolah. Jika kita mahu mencegah buli, kita perlu mendidik pelajar cara mengurus emosi dan membina empati sejak usia muda. Yang pertama, saya mencadangkan supaya pendidikan emosi diintegrasikan dalam kurikulum. Misalnya, murid boleh diajar mengenapasi perasaan seperti marah, takut atau cemburu dan cara mengenanginya dengan sihat. Guru boleh menggunakan aktiviti seperti lakonan, perbincangan kumpulan atau permainan peranan bagi membantu murid memahami kesan perbuatan mereka terhadap orang lain. Yang kedua, pihak sekolah boleh mengadakan bengkel kesihatan mental secara berkala melalui sesi bersama kaunselor atau pakar psikologi. Pelajar akan belajar cara mengurus tekanan, mengatasi perasaan kecewa dan mencari bantuan apabila diperlukan. Yang ketiga, guru dan ibu bapa perlu dilatih untuk mengenal pasti tanda-tanda awal tekanan emosi. Kerana kadang-kala pelajar yang murung atau menyendiri sebenarnya sedang melalui pengalaman dibuli tetapi tidak berani untuk bersuara. Dengan latihan yang betul, guru dan ibu bapa boleh memberi sokongan awal sebelum keadaan menjadi lebih serius. Yang keempat, saya mencadangkan agar sekolah menubuhkan kumpulan sokongan pelajar atau peer support group. Ini membolehkan pelajar membantu rakan sebaya yang mengalami tekanan. Kumpulan seperti ini boleh menjadi tempat selamat untuk berkongsi masalah dan memberi semangat antara satu sama lain. Dan akhir sekali, sekolah perlu menjalankan kempen kesedaran dan program nilai empati seperti Say No to Bullying atau sekolah prihatin. Melalui aktiviti ini, pelajar dididik untuk menghargai perbezaan, menghormati rakan dan memahami kesan buli terhadap mangsa. Terima kasih Dr. Hakimi atas perkongsian yang telah diberikan. Seterusnya, kita akan ke segmen bersama wakil PIBG iaitu Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kini, kita bersama segmen Persatuan Wakil Ibu Bapa dan juga Guru iaitu PIBG dan bersama saya ialah Puan Dia. Jadi Puan, boleh perkenalkan diri Puan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Dia yang merupakan pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Saya di sini bagi mewakili Persatuan Ibu Bapa dan Guru akan menjawab tentang isu buli. Baik Puan, saya mempunyai beberapa soalan untuk diajukan. Jadi sebagai seorang wakil PIBG dan juga seorang ibu, bagaimanakah Puan mendidik anak-anak supaya mewujudkan komunikasi berkesan bagi mencegah masalah buli? Sebagai seorang ibu dan juga wakil PIBG, saya melihat peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk komunikasi berkesan di rumah. Segalanya bermula daripada cara kita berinteraksi dengan anak-anak setiap hari. Ibu bapa perlu menjadi contoh kepada anak-anak dalam cara berkomunikasi yang penuh hormat dan empati.
Anak-anak belajar banyak perkara melalui pemerhatian. Jika mereka melihat ibu bapa menegur dengan lembut, menghormati pandangan orang lain dan tidak memalukan seseorang, nilai-nilai itu akan tertanam dalam diri mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu menyediakan ruang dan masa untuk berbual secara terbuka dengan anak-anak. Kadang-kadang, anak tidak terus berkongsi masalahnya kerana takut dimarahi. Jadi, penting untuk kita wujudkan suasana yang selamat dan mesra. Contohnya, bertanya secara santai bagaimana hari mereka di sekolah, siapa kawan rapat mereka dan adakah ada sesuatu yang mengganggu fikiran mereka. Soalan-soalan kecil seperti ini sebenarnya membuka jalan kepada komunikasi dua hala yang lebih mendalam. Komunikasi berkesan juga termasuk cara kita mendidik anak untuk mengurus emosi. Bila anak marah atau kecewa, kita ajar mereka bagaimana untuk meluahkan perasaan dengan cara yang betul, bukan dengan kekerasan atau menghina orang lain. Ini membantu membina empati dan mengurangkan kecenderungan untuk membuli. Secara keseluruhannya, komunikasi yang baik di rumah membentuk asas kepada sikap dan tingkah laku anak-anak di luar rumah. Bila mereka biasa dihargai dan didengar di rumah, mereka juga akan belajar menghargai dan mendengar orang lain di sekolah. Terima kasih Puan Dia. Jadi soalan yang terakhir, apakah inisiatif PIBG yang Puan dapat cadangkan supaya ibu bapa dapat bekerjasama bagi menangani isu buli ini? Sebagai wakil PIPG, saya percaya kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah adalah kunci utama untuk menangani isu buli dengan berkesan. PIBG boleh memainkan peranan sebagai penghubung dan penyokong kepada kedua-dua pihak. Antara usaha yang boleh dijalankan ialah penganjuran program kesedaran berterusan seperti bengkel keibubapaan, forum parent sharing session atau ceramah tentang psikologi remaja dan pengurusan emosi. Program sebegini bukan sahaja memberi ilmu kepada ibu bapa, tetapi juga membuka ruang untuk mereka berkongsi pengalaman dan cabaran yang dihadapi. Selain itu, PIBG boleh menggalakkan pembentukan komuniti prihatin di mana ibu bapa, guru dan pelajar sendiri menjadi mata dan telinga kepada isu buli. Contohnya dengan mewujudkan saluran aduan mesra atau sistem mentor antara ibu bapa dan pelajar. Bukan untuk menghukum tetapi untuk membimbing. PIBG juga boleh bekerjasama dengan pihak sekolah dalam mengadakan kempen nilai murni, aktiviti gotong royong atau program motivasi yang menggabungkan ibu bapa dan pelajar. Bila anak-anak nampak ibu bapa mereka aktif bersama pihak sekolah, mereka akan lebih menghormati peraturan dan memahami bahawa membuli bukan budaya yang diterima. Akhir sekali, saya ingin tekankan bahawa isu buli bukan tanggungjawab sekolah semata-mata. Ia tanggungjawab bersama ibu bapa, guru dan komuniti. Dengan komunikasi terbuka dan kerjasama erat melalui PIBG, saya yakin kita mampu membina suasana sekolah yang lebih selamat, harmoni dan berempati. Kembali lagi kita dalam Bicara Madani. Dan segmen yang seterusnya, kita akan bersama dengan Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, di sebelah kiri saya, terdapat Puan Natasha. Jadi, Puan, bolehkah Puan memperkenalkan diri Puan? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Puan Natasha dan hadirnya saya di sini hari ini adalah bagi mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Dan hari ini saya akan berkongsikan tentang inisiatif ataupun pendekatan yang dijalankan oleh KPM bagi memastikan persekitaran sekolah yang selamat, positif dan selaras dengan nilai-nilai madani. Terima kasih Puan Natasha. Jadi saya mempunyai beberapa soalan untuk ditujukan kepada Puan Natasha. Jadi KPM telah memperkenalkan pelbagai dasar-dasar. Contohnya seperti modul sekolah selamat dan juga e-bully. Jadi bagaimanakah dasar-dasar ini dapat memberi kesan? Terima kasih atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baik, seperti apa yang dikatakan oleh Cik Zahirah sebentar tadi, KPM telah menjalankan pelbagai dasar ataupun program untuk bagi memastikan kesejahteraan
ataupun dan keselamatan warga-warga di sekolah terutamanya. Jadi antara programnya ialah modul sekolah selamat dan kempen e-bully. Jadi saya akan kupaskan satu persatu apakah program ini memberi fokus utamanya dan bagaimana kesananya buat masa sekarang. Jadi bagi modul sekolah selamat, kita memberi 3 fokus utama, iaitu daripada keselamatan fizikal, iaitu seperti keselamatan bangunan ataupun pagar sekolah. Dan yang kedua ialah keselamatan dari segi emosi, contohnya seperti pencegahan buli ataupun daripada tekanan rakan sebaya. Dan yang ketiga ialah keselamatan daripada segi bencana. Contohnya kita adakan latihan kebakaran ataupun latihan banjir. Jadi keberkesanannya kita dapat setakat ini kita dapat melihat keberkesanan ini melalui daripada pihak warga sekolah, semua pihak seperti warga ibu bapa, guru-guru dan murid-murid dapat menjaga peranan masing-masing. Dan yang kedua ialah kerjasama antara pihak-pihak pihak sekolah dan agensi luar seperti PDRM. Jadi saya harap itu menjawab persoalan Cik Zahira sebentar tadi. Jadi Puan, baru-baru ini kita digemparkan dengan isu buli, iaitu kes adik Zara, iaitu Justice for Zara. Jadi apakah pandangan Puan tentang isu tersebut? Boleh Puan berikan pandangan? Pertama sekali, KPM amat prihatin dan mengambil serius terhadap insiden yang melibatkan murid seperti dalam isu yang tular di media sosial, iaitu Justice for Zara. Jadi tindakan KPM adalah termasuk yang pertama sekali ialah siasatan menyeluruh dijalankan, iaitu di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah terlibat bagi mendapat gambaran yang sebenar. Dan yang kedua ialah kita memberikan sokongan psikososial, iaitu kita berikan kepada murid yang terkesan, termasuk khidmat kaunseling dan perlindungan emosi. Dan yang ketiga ialah guru atau pihak yang terlibat dikenakan tindakan disiplin jika mereka didapati melanggar tata kelakuan, perkhidmatan awam atau etika perguruan. Yang keempat ialah KPM juga menegaskan bahawa tiada toleransi terhadap buli, diskriminasi ataupun ketidakadilan terhadap murid. Terima kasih Puan Natasha atas penjelasan Puan. Dan saya mempunyai lagi satu soalan, iaitu bagaimanakah nilai madani dapat diterapkan dalam kempen yang dilaksanakan oleh KPM? Boleh Puan jelaskan? Baik, nilai madani merupakan teras penting dalam semua dasar kerajaan, termasuklah di KPM. Dan antara nilai madani yang ditekankan adalah keterangkuman, kebersamaan, ihsan, hormat dan kesopanan. Dalam konteks sekolah, nilai ini diterapkan melalui dengan pelbagai cara. Yang pertama sekali adalah kempen Sekolahku Sejahtera, iaitu yang mengangkat nilai seperti keselamatan, hormat, kasih sayang dan integriti dalam komunikasi dan pergaulan harian di sekolah. Dan program yang kedua ialah program pendidikan sahsiah dan pendidikan jasmani, iaitu yang memberi penekanan terhadap pembinaan akhlak dan komunikasi beradab. Dan bagi program yang ketiga ialah latihan kepada guru, iaitu melalui kursus pembinaan karakter dan pendekatan disiplin dengan belas ihsan ataupun kita panggil sebagai restoratif disiplin. Dan yang keempat ialah pendekatan dalam World Schools Approach, yang di mana program ini memastikan semua warga sekolah mempraktikkan nilai madani dalam interaksi harian sama ada antara guru dengan murid ataupun sesama rakan sebaya. Dan yang kelima ialah integrasi nilai dalam co-curriculum dan co-curriculum. Contohnya murid digalakkan untuk meluahkan pandangan secara hormat, menyelesaikan konflik secara aman dan menghormati perbezaan. Jadi kesimpulan yang kita dapat lihat ialah nilai madani bukan
sekadar slogan, tetapi ia juga diterapkan secara sistematik dan holistik untuk membentuk budaya komunikasi yang sihat dan positif dalam terutamanya sekali dalam ekosistem sekolah. Dan kini kita berada di penghujung segmen, iaitu segmen bersama Wakil Guru Kaunseling. Dan bersama saya ialah Puan Batrisya. Jadi Puan, boleh Puan memperkenalkan diri Puan? Assalamualaikum dan salam hormat. Nama saya Cikgu Batrisya. Saya merupakan guru kaunseling di Sekolah Menengah Seri Permai. Saya sudah berkhidmat selama hampir 10 tahun dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Jadi Cikgu Batrisya, saya mempunyai banyak soalan yang ingin ditanya. Jadi cikgu berpengalaman dalam bidang kaunseling. Jadi bagaimanakah cikgu menangani isu buli ini dan mengapakah seseorang pelajar tersebut dibuli di sekolah? Boleh cikgu jelaskan? Sebagai guru kaunseling, saya sendiri melihat bagaimana kes buli memberi kesan yang besar kepada para murid. Ramai yang masuk ke bilik kaunseling dengan wajah yang murung dan tidak berani mandang mata hanya kerana gambar-gambar atau kata-kata yang berlega-lega di dunia digital maupun realiti. Salah satu punca murid menjadi pembuli ialah kurang perhatian dan kasih sayang daripada keluarga mereka sendiri. Apabila murid tidak mendapat sokongan emosi atau bimbingan daripada ibu bapa mereka, mereka mudah berasa terpinggir dan mencari perhatian melalui cara yang salah. Ada juga ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa, iaitu dengan mengambil tahu perkembangan emosi anak-anak mereka. Akibatnya, pelajar melampiaskan rasa marah dan kekosongan hati dengan membuli rakan-rakan di sekolah. Selain itu, pengaruh rakan sebaya turut menjadi punca yang sangat ketara. Pelajar sering merasa perlu diterima oleh kumpulan tertentu untuk dianggap berani atau popular. Mereka sanggup membuli orang lain semata-mata untuk menarik perhatian dan mengekalkan status dalam kumpulan. Pengaruh negatif sebegini amat berbahaya kerana ia mendorong murid meniru tingkah laku agresif tanpa memikirkan kesan terhadap mangsa, iaitu murid yang lebih lemah daripada mereka. Seterusnya, pendedahan terhadap filem dan permainan video ganas juga boleh mempengaruhi minda remaja. Apabila murid kerap menonton aksi keganasan, mereka cenderung menganggap perbuatan agresif itu normal atau sesuatu yang hebat. Tanpa bimbingan ibu bapa, mereka mungkin meniru watak dalam filem yang menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekuasaan. Sebagai contoh, filem High Council. Akhir sekali, tekanan emosi dan pengalaman pernah dibuli juga boleh menyebabkan seseorang untuk menjadi pembuli. Pelajar yang dahulu menjadi mangsa mungkin membuli orang lain sebagai bentuk pembalasan atau untuk meyakinkan diri. Keadaan ini mewujudkan kitaran buli yang berterusan hingga tidak terkawal sehingga pada masa kini. Terima kasih Cikgu Batrisya atas perkongsian yang begitu menarik. Dan saya ada satu soalan, iaitu soalan terakhir. Cikgu rasa apakah program yang sesuai bagi membina komunikasi yang sihat di sekolah? Boleh cikgu kongsikan? Dari sudut sekolah, program yang paling berkesan untuk membina budaya komunikasi sihat dalam kalangan murid ialah program pendidikan emosi dan sosial, SEL. Serta aktiviti berasaskan kolaborasi seperti debat, forum dan pembelajaran korporat. Melalui program pendidikan emosi dan sosial, murid dilatih untuk mengurus emosi, menghormati pandangan orang lain dan berkomunikasi dengan empati. Guru boleh melaksanakan aktiviti seperti lakonan situasi, perbincangan kumpulan kecil dan refleksi diri bagi mengajar pelajar cara berinteraksi dengan secara sopan dan beradab. Selain itu, penganjuran aktiviti komunikasi berstruktur seperti pertandingan pidato, debat, forum murid atau kelab bahasa membantu pelajar membatikkan kemahiran komunikasi lisan dengan lebih yakin dan beretika. Aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan keberanian, malah melatih murid untuk mendengar secara aktif, menolak perbezaan, mendapat dengan hormat, serta mengelakkan daripada komunikasi agresif atau pasif. Pihak sekolah juga boleh mewujudkan sudut sahabat atau peer support group di mana pelajar dilatih menjadi rakan pembimbing kepada rakan
yang menghadapi tekanan atau masalah komunikasi. Inisiatif ini mewujudkan suasana sekolah yang prihatin, terbuka dan saling menghormati. Secara keseluruhannya, kombinasi program berasaskan nilai, latihan komunikasi dan pendekatan sokongan emosi dapat membentuk budaya komunikasi sihat yang berteraskan empati, hormat dan tanggungjawab sosial dalam kalangan murid-murid di sekolah. Terima kasih diucapkan kepada semua tetamu jemputan kita pada hari ini, Saudara Fakri, Cikgu Patricia, Puan Dia, Puan Natasha dan juga Dr. Hakimi atas perkongsian dan pandangan pengalaman yang amat bermakna. Daripada perbincangan kita sebentar tadi, kita dapat simpulkan bahawa isu buli bukanlah tanggungjawab satu pihak sahaja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh komuniti sekolah, termasuk pelajar, guru, ibu bapa dan pihak kementerian. Setiap pihak memainkan peranan penting dalam memastikan suasana pembelajaran yang selamat, positif dan bebas daripada sebarang bentuk keganasan atau tekanan emosi. Komunikasi yang berkesan menjadi tunjang utama dalam usaha ini. Melalui komunikasi yang terbuka dan empati, pelajar dapat meluahkan perasaan mereka tanpa rasa takut. Guru dapat memahami dan menasihati dengan hikmah, manakala ibu bapa pula mampu membimbing anak-anak dengan kasih sayang dan ketegasan yang seimbang. Apabila semua pihak saling berhubung secara jujur dan berhemah, barulah kepercayaan dapat dibina dan budaya buli dapat dihapuskan sedikit demi sedikit. Komunikasi berkesan menjana kecemerlangan generasi madani. Jelaslah bahawa komunikasi bukan sekadar pertukaran kata-kata, tetapi sebuah jambatan yang menghubungkan hati dan membentuk kepribadian insan yang berakhlak mulia. Dengan komunikasi yang baik, kita bukan sahaja dapat mencegah buli, malah mampu melahirkan generasi madani yang matang, berani menyuarakan kebenaran, menghormati perbezaan serta sentiasa menebar kasih sayang dan empati dalam kehidupan seharian. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadi ejen perubahan. Bermula dengan cara kita berkomunikasi hari ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa kepada kebaikan, setiap tindakan disertai dengan nilai ihsan dan setiap jiwa diisi dengan semangat untuk membina masyarakat yang harmonis serta beradab. Sekian sahaja daripada saya, Zahira, hos rancangan Bicara Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Temu ramah ialah satu proses komunikasi dua hala di antara penemu ramah dan responden untuk mendapatkan maklumat tertentu. Dalam konteks kumpulan ini, temu ramah dijalankan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman serta maklumat yang relevan berkaitan topik yang dibincangkan. Objektif temu ramah yang pertama adalah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada individu yang terlibat. Yang kedua, untuk mengenal pasti pendapat dan pandangan yang berbeza dalam setiap ahli. Yang terakhir adalah untuk melatih cara komunikasi interpersonal dan profesional. Kita boleh mengamalkan komunikasi secara bukan lisan seperti senyuman, anggukan kepala dan postur badan secara terbuka untuk menunjukkan minat kita terhadap responden. Seterusnya, menggunakan kemahiran mendengar aktif iaitu memberi tumpuan sepenuhnya kepada responden, tidak menyampuk serta memberikan reaksi yang bersesuaian terhadap jawapan yang diberikan untuk menunjukkan kefahaman. Selain daripada itu, menyesuaikan nada suara supaya tidak bercakap terlalu perlahan ataupun terlalu kuat agar wujud keselesaan semasa sesi temu ramah. Selain itu, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, mengelakkan perkataan yang kasar dan mengelirukan supaya komunikasi berjalan dengan lancar dan profesional. Yang terakhir adalah memberi maklum balas yang positif. Contohnya, mengucapkan terima kasih dan memuji jawapan responden untuk mereka berkongsi maklumat dengan lebih terbuka.